10 prinsip perbetulkan tahap kewangan. Nombor 1, disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. Nombor 2, simpan dulu, belanja selebihnya. Jangan tunggu duit lebih baru nak menabung. Nombor 3, sentiasa hidup di bawah kemampuan, bukan ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. Nombor 4, berpada-padalah dengan hutang. Jangan sesekali berhutang kecuali pada perkara yang benar-benar menjadi keperluan yang mendesak. Nombor 5, kalau nak beli sesuatu, kena bayar secara angsuran. Sebenarnya kita belum mampu. Menabunglah dulu. Bila cukup, baru beli. Nombor 6, jangan sesekali melabur kecuali guna duit lebihan daripada tabungan 6 ke 12 bulan gaji. Selagi belum cukup tabungan, jangan sibuk nak melabur. Fokus menabung sahaja dulu. Nombor 7, pelaburan terbaik adalah ilmu. Baca buku, datang seminar tentang kewangan, jangan berhenti tambah ilmu tentang kewangan dan kekayaan. Nombor 8, join circle yang betul. Circle yang sentiasa obses tambah tabungan, bina kekayaan dan lupuskan hutang. Nombor 9, sentiasa tingkatkan pendapatan dan pelbagaikan sumber pendapatan untuk tambah tabungan. Jangan bergantung hanya pada satu pendapatan sahaja. Dan yang ke-10, setiap kali pendapatan bertambah, tambahlah tabungan. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Boleh isi bib biru untuk saya bantu semudah ABC.